Ramai yang menyesal sebab tak mula simpan emas daripada awal. Bila saya tanya kenapa, kebanyakan orang kata harga emas sekarang dah makin mahal. Dulu boleh dapat RM100 ke RM200 untuk 1 gram. Betul lah tu. Tapi dulu pun kita dah kata harga emas tinggi. Sekarang makin tinggi. Memang tak ada satu zaman pun harga emas dianggap murah. Tapi percayalah, bila kita dah letakkan target dalam matlamat kita, simpanan emas ni untuk jangka masa panjang, kita akan pernah rugi dalam simpanan emas. Pesan guru emas saya, nak simpan emas ni bila-bila masa pun sesuai. Tak boleh tunggu harga rendah baru nak mula. Tapi mula bila ada duit di dalam tangan. Yang tak lagi mula sebenarnya anda tergolong dalam dua golongan, iaitu golongan yang tak ada ilmu dan golongan yang tak ada duit. Golongan yang tak ada duit tapi ada ilmu, mereka masih beruntung sebab mereka berusaha untuk juga buat simpanan dalam bentuk emas. Tapi bila tak ada ilmu, walaupun ada duit yang banyak, risiko mereka lebih besar sebab mereka boleh terjebak dengan skim-skim pelaburan cepat kaya, ataupun mereka simpan duit yang banyak tapi tak perasan nilai duit tu semakin menyusut disebabkan kejatuhan wang ringgit. Bagi tuan-puan yang ada simpanan duit yang banyak yang tak digunakan dalam masa 2 tahun ke atas, cepat-cepat tukarkan dalam bentuk emas supaya nilai dia lebih terjamin di masa akan datang. Emas ni tak akan jatuh nilainya dan setiap tahun nilainya akan meningkat secara puasa 10% setiap tahun. Jadi nak saya bantu dapatkan emas di Public Gold, tuan-puan boleh klik link di bawah saya bantu dengan sebaiknya. Follow saya dapat apa tentang ilmu emas dan kewangan. Semoga manfaat. See ya.